Film Upin dan Ipin, bahagian 3. Hah? Macam mana, Atong? Hah? Hah? Haiya, ini balang sudah lama. Sudah rosak teruk. Tak boleh baiki lagi. Biarlah Atok simpan sebagai kenangan. Tak dapatlah tengok wayang pacak. Kita balik tengok TV je lah. Cepat-cepat, nanti akak ambil. Kita dapat dulu. TV kita punya. Ipin, mana akak? Dia tak nak tengok drama dia ke? Pelik. Selalunya dia mesti rebut dengan kita. Kenapa tu? Entah. Jom. Wah! Akak ada panggung wayang sendiri. Canggih kan? Canggih sangat. Apa ni? Inilah LED projector. Akak baru beli. Benda ni boleh pancarkan gambar atau video jadi lagi besar dekat mana-mana permukaan warna putih. Oh. Ini macam tengok wayang pacak. Hello, dari mana tahu wayang pacak ni? Atuk yang cerita. Kakak, kalau... Huh? Oh, menarik tu. Akak nak buat ke? Atuk, tengok ni. Ha? Kita orang pinjam daripada akak. Ha? Wah, canggihnya. Dahsyat teknologi sekarang. Atok tak pernah tahu ada projektor macam ni. Kecil aja dan tak berat macam dulu. Betul-betul? Aduh. Apa hantu ni? Ha, nak buat apa dengan benda ni? Ha? Ya, betul. Yeay, kawan-kawan dah sampai. Ha? Saya juru kamera. Saya Charji. Jaga pakaian. Saya Tuan Director. Bibi, tukang solek. Kita orang pelakon. Boleh ke korang buat ni? Boleh. Atuk tolonglah. Atuk kan hebat. Yelah, buatlah. Nanti Atuk tengok. Wah, meriahnya. Tak sabarnya aku nak tengok wayang. Wayang pacak pun jadilah. Korang dah ajak semua orang? Dah, satu kampung kita orang ajak. Betul-betul. Tengok. Oh, Ada orang sudah datang. ya aku sambut dia orang. Hai. Selamat datang. Malam ni, wayang pacak akan menayangkan filem Si Kembar Upin dan Ipin. Kita orang tu sebab projektor ni akak kita yang punya. Kak Ros.
Hana. Banyak ni duit. Mana kau dapat? Aku kutip duit tiket. Macam panggung wayang. Untung. Jom buat filem lagi. Filem aku pula. Mak usahawan berwibawa. Okey.